Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati, lagi saya kasih para habaib, para hubaba, para alim ulama, asatizah yang saya hormati, lagi saya muliakan tuan pengurusi masjid, tuan imam, ahli tuan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, hadirin hadirat, sama ada yang hadir secara bersemuka maupun secara online. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, kita sambung kembali pembicaraan kita yang lalu, muka surat ke surat 22 Baqaratul Amani, 8 baris dari atas kata hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata hamba ke-20 daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba kaunuhu ta'ala mutakalliman. Situ ya. Kaunuhu ta'ala mutakalliman, kita baca dulu. Artinya keadaannya zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat perkata, iaitu pertambatan sifat perkata dengan zat, atau adanya sifat perkata tu dan lekatnya sifat perkata tu padanya pada zat Allah Ta'ala. Bermula mustahil itu khabar, ialah lawannya, iaitu kaunuhu abkam. Artinya keadaannya zat Allah Ta'ala itu yang bisu. Dalil tentu sabit 7 perkara ini, dan istihalah lah lawannya. Itu ialah dalil wujud ada sifat-sifat ma'ani. Ya. Jadi alhamdulillah, sifat ni yang kita pelajari ni yang terakhir pada pandangan yang mengatakan 20 sifat yang wajib kita kena ketahui. 20 sifat. Siapa? Iaitulah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dikenal dengan nama Maturidiyah, ya. Maturidiyah. Dia pegang dengan 20 sifat. Adapun atas kaul yang mengatakan 13, iaitu pada pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari, dan ini yang terlebih rajih sebenarnya, dia berpegang pada 13 sifat. Jadi bagaimanapun yang dikehendaki ialah yang memahami intipati. Kalau dia faham seperti pahaman Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan 13 sifat, maka tak jadi masalah, sah. Tapi kalau atas faham Mu'tazilah, ya, dia terbalik, dia memaham, ya, tiada sifat ma'ani zat. Tuhan ada sifat ma'nawiyah tetapi tak ada sifat ma'ani. Tu terbalik. Jadi sedangkan kalau di sudut hukum akalnya tak ada sifat ma'ani, tak adalah ma'nawiyah. Tiba-tiba dia kata ada ma'nawiyah tapi ma'aninya tak ada. Jadi kita kena betulkan, ya. Maka Mu'tazilah dihukumkan sesat, lagi kafir, kafir. Ditakuti kalau kita tidak mempelajari sifat 20 ni, kita tak nampak. Nauzubillah. Tak. Dan kita tak dapat memahami. Tak, macam ni kita nak bagi dalil. Maka ditakuti tak sah juga intikad bagi yang jahil, ya. Bagi yang jahil. Sebab tu dititik beratkan dengan menghukumkan, syarak menghukumkan fardu ain. Tiap-tiap diri wajib kena ketahui dan memahami tentang konsep 20 sifat atau 13 sifat ni satu persatu. Ya. Jadi ada satu pandangan daripada seorang ulama muda terkenal Malaysia ni, kalau biasa dengar lah, dia ada berpendapat
bahawa sifat 20 ni di kalangan pelajar universiti dihukumkan fardu kifayah sebab penekanan dia pada sudut-sudut lain. Ambil syariah juga. Ada satu ceramah dia Ustaz dengar, bahaya. Sebab apa? Kalau mereka boleh pilih subjek fardu ain, dia tidak mempelajari sifat 20, macam mana mereka nak faham dan macam mana mereka nak mengajarkan, memberi syarahan kepada pelajar-pelajar. Dia kata kita mengajar sifat 20 ni untuk berdebat dengan orang. Bukan. Kita bukan nak ajar berdebat. Kita nak bagi memahamkan sesungguhnya dalam hati kita, sebab kita nak berpegang dengan perkara ini, tentang ketuhanan yang kita sembahnya hari-hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat kita bergantung kepada peri mustahaknya makrifah tu, perkenalan kita kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Ya tak? Maka sifat-sifat uluhiyah tu mesti kita kena fahami, wajib. Maka kalau dia kata fardu kifayah tu, walaupun Ustaz tahu maksud dia tu, Ustaz faham, tapi dari segi hakikat sebenarnya tiap-tiap diri tu wajib memahami dulu konsep 20 ataupun 13 sifat yang sungguh-sungguh ada bagi zat Allah Ta'ala. Tak? Tak dapat tidak, tak ada siapa pun terlepas. Kalau dia dah faham sebenarnya konsep kedua-dua pandangan tadi, tak apa. Untuk penekanan yang lebih tinggi, lebih dalam, untuk yang berurusan khas mengajar sifat 20 ni, okey, kita bagi dia peluang. Soalnya dia diri sendiri tu tak jelas lagi 13 ke 20 sifat, macam mana dia kata dia tak nak ambil subjek tu? Tak boleh. Itu yang ditakutinya, ya, lemahnya faham i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan ujian begitu hebat, JAKIM melaporkan 154 ajaran sesat di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Johor pula, Johor mengutarakan 3 atau 4 yang besar: Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, Mila Ibrahim. Yang lain tu bukan kata tak ada, dia senyap. Sehingga natijahnya, kesannya ialah penceramah luar tak dibenarkan mengajar di Johor, mesti ambil tauliah. Tu ada kerajaan Johor ni baguslah, berhati-hatilah kan, berhati-hati untuk tidak menerima ajaran-ajaran yang salah di situ, ya tak? Tapi masalahnya gitulah, dia boleh tembus melalui YouTube, internet. Jadi kita berhati-hati, kita wajib mempersiapkan diri kita untuk bertahan dengan akidah yang betul, ahli sunnah wal jamaah. Belajarlah sungguh-sungguh. Kalau kita dah khatam sekalipun, jangan kata dah khatam tu kita tahu semua. Mungkin kita baru nak terbuka minda kita, belajar lagi, ya. Sampai kita boleh mengajarkan pada orang lain. Peringkat awal tak ada tauliah, tak apa, ya. Kita yakin, kita faham dulu, ajar keluarga kita dulu. Tempat muskil kita tanyakan orang yang lebih mengerti, belajar. InsyaAllah mana tahu ditemu juga besok oleh jabatan, kita boleh ajar lah, ya. Berapa ramai yang tak faham, tak erti sifat 20, walaupun sedikit 20. Saya sendiri nak mengambilkan setahun, hampir setahun saya rasa. Tu bayangkan, bukan sesuatu yang mudah tua-tua dapat, ya. Jadi kita cuba, senang ke susah ke tak apa, sebab semua itu akhirnya akan kembali pada sifat yang jawas, yang harus saja bagi Allah Ta'ala. Dia nak bagi mudah susah ke dia nak. Baik, ya. Jadi hari ini kita pergi pada tempat kaunuhu ta'ala mutakalliman, yakni sifat yang ke-20 daripada 20 sifat. Kalau pada adatnya kira penutup lah untuk sifat 20 ni. Bagaimanakah kaunuhu mutakalliman? Baik. Wala musannifu rahimahullah ta'ala, ke-20 daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba, kata siapa? Kata musannif. Siapa musannif? Ni tuan guru yang mengarang kitab ni. Yang dipelajari dengan ni oleh 79 tuan guru lagi. 69 tuan guru di seluruh, ya,
penuntut daripada seluruh dunia lah, kita kata, yang mengaji dengan dia tu, ya. Tuan-tuan guru yang mengaji dengan kitab ni. Jadi kaunuhu ta'ala mutakaliman. Apa dia kaunuhu ta'ala mutakaliman? Bermula artinya, arti kaunuhu ta'ala mutakaliman itu ialah keadaannya zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkata, ya. Dalam kitab lain disebut keadaan zat Allah Ta'ala yang berkata-kata. Nampak macam sama, tak sama. Kalau kita tengok terjemahan secara langsung begitu, kita tak faham. Tapi kalau terjemahan secara langsung ikut kitab ni, insyaAllah nampak. Macam mana? Keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat perkata, ya. Sifat perkata. Sikap perkata tu apa? Bahasa Arab panggil kalam. Sifat perkata yakni sifat kalam. Sifat kalam ni termasuk dalam sifat apa? Sifat-sifat ma'ani zat. Apa artinya sifat ma'ani zat? Sifat yang bangsa ada, sifat yang dapat dikesan dengan panca indera. Bila kita boleh lihat besok di akhirat, di atas dunia kita belajar bersungguh-sungguh ilmu tauhid sehingga lulus, dan Allah Ta'ala memberikan kelulusan tu. Macam ni kita nak dapat intirafat tu? Kita belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh sampai kita faham. Tak faham kita tanya, tak faham kita tanya, sampailah 20 sifat tu, ya. Ada pula nanti petanda yang Allah Ta'ala beri pada kita, ya. Setiap amal ibadat yang kita buat semuanya lillahi ta'ala dengan penuh keikhlasan, kerana kita sudah yakin dialah Ar-Razzaq, dialah ada sifat kudrat, iradat, ilmu, maka dia membuat barang yang dia kehendak dengan seyakin-yakin dia. Sebab kita dah nampak. Jadi kaunul mutakaliman ni keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat ma'ani kalam, artinya perkata. Sifat perkata yang tak berhuruf, yang tak bersuara, bukan berkata-kata, bukan kata, bukan kata-kata, bukan. Perkata ni lain daripada berkata. Sifat perkata itulah yang tak berhuruf, tak bersuara, ada pada zat Allah Ta'ala, tak berpisah sekali-kali. Adanya pun tak ada mula, akhirnya pun tidak binasa selama-lama. Tak ada siapa yang membuat dia. Kalau adalah yang membuat dia, dia bukan Tuhan, dia makhluk. Tu kalau ada tukang buat. Jadi tak ada tukang buat. Sifat tak ada yang membuat ni ialah mesti dia tu qadim, hidam, artinya tak ada permulaan. Maka sifat ini, sifat perkata ni, sifat yang ada pada zat yang tak bercerai tanggal, ada dia, tak ada mula. Sifat kalam. Dan bila ada sifat kalam, mesti ada samarah sifat, dan mesti ada takluk sifat, kerja sifat. Apa kerja sifat kalam? Bila ada zat atau ada sifat perkata, samarahnya ialah dia mesti boleh berkata-kata. Boleh berkata. Berbeza dengan kalau pada tempat mustahil apa? Lawan pada perkata, iaitu tiada sifat perkata. Bila tak ada sifat perkata, maknanya apa? Kelu, bisu, maka tak boleh dia berkata-kata. Maka mustahil zat Allah tak boleh berkata-kata. Pertama dalil dia dah berkata-kata dengan Nabi Musa AS di dalam Quran, dirakamkan dalam Quran sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 tahun dulu dia dah bercakap dah dengan Nabi Musa AS. Dengan apa dia cakap tu? Dengan mulut? Bukan. Dengan sifat kalam, sifat yang ada pada zat. Hari ini nak bicarakan pula tentang keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat kudrat, ada sifat kalam tu macam mana? Keadaan zat Allah yang ada sifat perkata, artinya apa? Itulah dia berkata-kata. Berkata-kata itu ialah keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat perkata. Maka sifat perkata ni sifat ma'ani zat, ada pada zat. Ada pun keadaan dia tak ada pada zat, kerana dia hanyalah pertambatan hubungan di antara sifat perkata, ya,
dengan zat. Keadaan dia itulah dinamakan kaunuhu mutakaliman. Keadaan zat Allah Ta'ala yang berkata ia dengan sifat perkata, yang tak berhuruf tak bersuara. Kalau berkata-kata tu berhuruf dan bersuara, itu dipanggil kerja sifat atau samarah sifat. Ya, keadaan dia berfirman, berbicara, dinamakan berkata-kata. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, ini bukan sifat. Sama juga ini takluk sifat saja, kerja sifat tu, ataupun samarah sifat. Samarah sifat, hasil sifat. Bila ada sifat berkata, dia berkata. Baik, jadi bagaimana pula Imam Abu Mansur Maturidi? Dia kata ini sifat. Sifat apa? Sifat hal. Maka sifat hal ni dia tak jauh mana dengan kerja sifat juga. Tak jauh mana. Makna dia tak jauh dengan kerja sifat. Dia lebih memilih sifat daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, walaupun terlebih rajih nanti ialah pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, tetapi dia memilih ini kerana ijtihad. Ya, masing-masing ada kelebihan. Maka ijtihad Imam Abu Mansur Maturidi letakkan sebagai sifat kerana dia menunjukkan kelakuan zat, kelakuan zat yang bersifat dengan sifat ma'ani kalam. Maka keadaan berkata-kata itu bagi dia sifat juga. Yang erti keadaan zat Allah yang ada sifat berkata, artinya ialah berkata. Berkata itu apa? Kalau orang tanya berkata itu apa? Berkata itu ialah keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat berkata atau sifat kalam. Jadi salah tak kalau dia kata itu bukan sifat hal? Tak salah lah. Kata siapa? Imam Abu Hasan Asy'ari. Kata Imam Abu Hasan Maturidi ini sifat. Jadi kalau setakat tu tak apalah. Maknanya dia tak kata ni sebagai sifat, tapi dia kata sebagai kerja sifat sahaja. Kedua-duanya betul. Yang salah tak ada sifat berkata, tu yang salah. Ya. Keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkata-kata. Lazim daripada keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat berkata itu ialah berkata. Ya. Kalau sifat ma'ni, berkata. Kalau sifat maknawiyah, berkata. Berkata. Kalau kata Imam Abu Hasan Asy'ari, berkata tu kerja sifat, bukan sifat. Itu aja. Kan? Tak adalah kita nak pening nak fikir mana kedua-dua lulus, betul lah. Yang penting dia berkata dengan apa? Dengan sifat berkata. Ya. Tu dia. Baik, lalu baru kita tengok kitab ni. Dia kata apa? Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Artinya kaunu ta'ala mutakaliman, keadaannya zat Allah Ta'ala. Bila sebut keadaan aja, ni kalam siapa? Pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Maturidiyah. Keadaannya zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat perkata, iaitu pertambatan sifat perkata dengan zat. Hubungan sifat perkata yang ada pada zat tu dengan zat dinamakan kaunuhu mutakalliman. Atau adanya sifat ini, sifat perkata ini, dan lekatnya sifat perkata ini padanya pada zat. Kata Imam Abu Mansur Maturidi. Mustahillah lawannya, iaitu kaunuhu abkam. Artinya tidak diterima oleh akal, tidak tergambar pada akal sekali-kali nak kata Tuhan pada lawannya, lawan kaunuhu mutakaliman, iaitu kaunuhu abkam, keadaan Allah Ta'ala yang tuli, yang bisu, ya, yang bisu. Keadaan dia yang bisu tu mustahil, akal tak boleh terima sekali-kali. Artinya keadaannya yang bisu. Dalil mana dalil yang kata Tuhan ni tak bisu? Tuhan ini berkata-kata dengan sifat perkata. Apa dalil dia? Tentu sabit. Tentu sabit, tetap dah. Ni pada mana? Pada sifat
kalam yang kita belajar dulu, yang artinya perkata. Ni dah masuk kaunul mutakaliman. Jadi kalamun ni, sifat kalam ni, dalil dia apa? Kalau pada akal, jika sekiranya zat Allah Ta'ala itu tiada sifat kalam, artinya perkata, nescaya pastilah dia bisu. Pasti dia bisu. Jika sekiranya dia bisu, maka tak dapatlah dia menghantarkan, menurunkan wahyu kepada nabi-nabi lagi rasul. Dan tiadalah Al-Quran tu, Al-Quran yang bukan kalam dia tu kan, tak ada lah. Sampai hari ini tak jumpa Al-Quran. Maka antara dalil yang kuat tentang sifat perkataan Allah ialah Al-Quran tu yang kita boleh saksikan hari ini. Suatu nak kena faham Al-Quran itu apa? Sifat kalam ke bukan? Nak kena faham. Jadi sifat kalam tu bukan sifat, Al-Quran itu bukan sifat kalam, tetapi dinamakan amrun i'tibariyun. Apa dia amrun i'tibari? Perkara yang dipandang pada akal, adanya perkara itu tidak naik pada tangga ada, tak turun tangga tiada. Tu dia. Tak naik tangga ada, tak turun tangga ada, tak turun tangga tiada. Dia hanyalah perkara yang bangsa kira-kira pada pandangan akal sahaja. Itu amrun i'tibari. Jadinya hubungan sifat hubungan Al-Quran ni dinamakan kalam lafzi, ya. Apa yang ada pada zat yang ingin disampaikan, ya, kepada makhluknya, iaitu pada nabi-nabi lagi rasul ini, ialah lahirnya perkataan itu daripada urusan bangsa kira-kira akal. Jadi kita nampak Quran tu, inilah amrun i'tibari daripada zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat kalam. Apa yang tertera tu, itulah yang ada pada sifat kalam, tapi dia bukan sifat. Quran tu bukan sifat. Sifat itu apa? Perkara yang dapat dipandang pada akal, adanya perkara itu menumpang pada zat ataupun tidak bercerai tanggal dengan zat. Dia tetap ada pada zat Allah Ta'ala. Ada pada zat Allah Ta'ala, ya. Kalau dulu saya pernah terangkan tentang pembahagian kalam, ya, pembahagian kalam bagi orang kaji. Ini pada sifat kalam yang dulu kita dah belajar tu. Sekarang dah pada peringkat kaunuhu mutakaliman. Sifat bagi pandangan Imam Abu Mansur Maturidi, bahawa sifat ini, ya, sifat yang bangsa ghairu wujudi. Sifat kalam, sifat yang bangsa wujudi. Sifat Ma'nawiyah ini sifat yang bangsa ghairu wujudi. Apa beza wujudi dan ghairu wujudi? Biar kita dah belajar, saya ulang lagi supaya nampak. Sifat kalam wujudi, sifat kaunuhu mutakaliman ini ghairu wujudi. Kenapa? Apa beza? Baik, wujudi artinya sifat kalam ini dapat dikesan dengan panca indera dan juga dapat dikesan dengan akal. Tu maknanya wujudi. Habis tak nampak pun Ustaz, nanti Nabi Musa nak tengok pun tak dapat, kita lagi tak dapat. Tapi bila dapat tu, jika sekiranya kita ni sah iman kita di atas dunia pada pengiktirafan daripada Allah SWT, setelah kita mempelajari satu persatu sifat ini, lulus pada syarak, artinya luluslah pada Allah Ta'ala, ya, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Lulus tu maknanya kita beriman dengan ke-20 sifat yang kita pelajari ini, yang kita ketahui daripada wujud, qidam, baqa' sampailah hari ini kaunul mutakaliman.
keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat perkata. Kita tahu dan kita percaya. Percaya tu pula melebihi zon. Berapa? 70 hingga 99% zon. Tak sampai yakin. Melebihi zon artinya yakin. Kalau 99% dia percaya, satu lagi peratus tak percaya, kafirun. Nah ni 20 sifat ni. Mesti nak melebihi zon, iaitulah tahap yakin 100% dan ke atas. Mana yang 20 sifat sungguh ada pada zat Allah Ta'ala, atas kaul Imam Abu Mansur Maturidi. Maka kita masyhur di Malaysia ini pelajari sifat 20, maka kita pegang 20 lah, atas kaul Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi terbentuknya sifat manawiyah kaunuhu mutakaliman ini ialah pertambatan, pertalian antara sifat ma'ni dengan zat. Maka wujudlah kaunuhu mutakaliman. Pertambatan tu, kelaziman, lazim daripada adanya sifat ma'ni, maka ittifaq ulama menetapkan adanya sifat maknawiyah. Tak ada sifat ma'ni, tak ada maknawiyah. Ada sifat ma'ni, adalah maknawiyahnya, ada keadaannya. Ini atas ijtihad Imam Abu Mansur Maturidi. Kita pegang dengan ni. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, ada sifat ma'ni, tak ada maknawiyah, tetapi ada takluk sifat, ada samarah sifat, kerja sifat tu ada, pasti ada. Dia dah pegang kuat dah, mesti. Kalau Tuhan tu ada sifat berkuasa, mesti dia berkuasa. Kalau Tuhan ada sifat pelihat, mesti dia melihat. Mesti melihat tu tak payah panggil sifat, kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Ni kalau Tuhan ada sifat berkata, mesti dia boleh berkata-kata, mesti. Itu kelaziman. Tapi lazim bagi Imam Abu Mansur Maturidi tak. Lazim bagi dia ialah sifat. Ayat 7 ni sampai ke kaunu mutakalimat ialah sifat juga, tapi sifat hal. Yang diri dia tak ada. Yang ada pada akal kita. Pada pandangan mata tak nampak. Pada pendengaran telinga kita tak dapat dengar sifat ni, sifat maknawiyah. Tapi sifat ma'ni boleh. Sifat perkata dia kita boleh lihat nanti, kita boleh dengar, dan kita dapat merasai dengan panca indera kita yang lima. Bila? Ketika kita dapat melihat Allah Ta'ala di dalam syurga besok. Ketika itu kita berada di alam lahut, alam yang tak sama dengan alam kita ni. Macam mana lihat zat Allah Ta'ala yang tak bertempat, bukan atas, bukan bawah, bukan kiri, bukan kanan, tapi dapat dilihat pada ketika itu, kerana hati kita dah dibersihkan oleh Allah Ta'ala, telah diampunkan dosa kita. Kalau nak diampunkan sehingga dapat masuk syurga dengan tanpa hisap, di sinilah sekarang tempatnya kita memperbetulkan diri kita, i'tiqad kita, amalan kita. Betulkan dari sekarang ni lah, supaya tak susah besok kira bicara di padang mahsyar. Itu keyakinan kita. Jadi kita belajar sifat 20 ni tujuan nak dapatkan keyakinan. Bila kita tahu, kita yakin. Tu tuan-tuan bayangkan, kalau tak tahu nak yakin macam mana? Jadi kita nak yakin kalau kita tak tahu. Sebablah kita jangan putus-putus asa. Habis belajar niat, minta pada Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh ada tu, sungguh-sungguh wujud, maujud tu, sungguh-sungguh wujud zat Allah Ta'ala itu, datang keyakinan pada kita. Inilah sungguh-sungguh zat Allah Ta'ala ada sifat perkata, ada keadaan dia nanti. Yang kita lihat tu nanti sifat dia. Sebab sifat dia bangsa wujudi. Keadaan dia bukan bangsa wujudi. Tapi diketahui pada akal fikiran kita. Kita akan lihat besok bagaimana zat Allah Ta'ala itu ada sifat kalam. Sebab sifat kalam bangsa wujudi, bangsa ada. Gitu. Tak. Baik. Mana dalil kata kita boleh melihat Tuhan? Tu yang tak silap minggu lepas saya disebut. Kalau saya tak silap baca kat sini atau mana-mana tempat dalam surah Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dan bermula wajah pada hari itu
tersenyum berseri-seri kepada Tuhannya, melihat mereka itu. Nampak? Mereka dapat melihat zat Tuhan. Kenapa? Kerana ada sifat wujudi. Apa sifat wujudi itu? Itulah sifat 7 sifat ma'ani yang wajib kita ketahui, daripada hayah, ilmu, iradah, kudrat, sama', basar, kalam. Ini 7 sifat ni kesemuanya sifat bangsa wujudi, ada dan dapat dilihat, ya. Dapat dilihat besok di akhirat kelak. Adapun ma'nawiyahnya ada, tak dapat dilihat kerana hanya pada pandangan akal saja. Termasuk kaunuhu mutakaliman, keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat kalam. Jadi kalau tanya sifat kalam, sifat apa? Sifat wujudi. Apa maksud wujudi? Wujudi artinya dapat dikesan dengan panca indera. Bila? Besok, dalam syurga besok. Bukan sekarang. Kenapa sekarang tak boleh? Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Sifat ni lah. Zat Tuhan dengan sifat wujudi ni tak dapat. Alam dunia kita tak sama. Alam dunia kita dinamakan alam apa? Jabarut. Besok alam bertemu dengan Tuhan, alam apa? Alam lahut. Macam mana Nabi dah mendahului dah. Pada masa berlakunya Isra Mi'raj, Nabi dah masuk dah alam lahut. Dah bertemu dengan Allah Ta'ala di sana. Dengan bila kaifiat nak banding dengan apa suatu tak dapat nak banding. Sebab alam tu dinamakan alam lahut. Hanya dia dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa nak masuk, nak tengok, kenapa tak boleh? Sebab alam kita, alam Jabarut dengan alam lahut, alam yang berbeza. Tak dapat. Itu kata lan tu. Selagi dia masih hidup, lan tarani, kata Tuhan. Sekali-kali kau takkan dapat lihat aku. Tapi kenapa dalam Quran tersebut boleh melihat? Kita semua dapat melihat kerana dah masuk perbezaan alam. Itu perjalanan kita jauh, tuan-tuan. Jauh, bukan setakat atas dunia je, ya. Mohonlah kepada Allah Ta'ala agar kita memperoleh ilmu-ilmu, ya, yang dapat makrifah Allah Ta'ala ni, iaitu ilmu mengenal uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Katamkan ni dulu, insya-Allah berkat, ya, pemahaman ilmu ini, dan kita beramal, ya, ditemukan pula orang yang soleh-soleh lagi boleh menerangkan tentang perjalanan-perjalanan kita besok. InsyaAllah ada, memang ada ilmu ni, insyaAllah, ya. Tapi yang paling asas ni lepaskanlah dulu, bukan banyak pun, 20 je. Lepaskan dulu. Saya sana sini, inilah dia. Saya tumpukan dulu ni. Sebab dia sangat penting. Tak akan amanlah negara, tak akan amanlah rumah tangga kalau masing-masing tak dapat mengenal sifat ini. Sifat wajib bagi Tuhan. Sebab dia yang jaga kita. Sakit kita siapa sembuhkan? Susah kita siapa yang senangkan? Miskin kita siapa yang kayakan? Jahil kita siapa yang memberikan kita ilmu? Siapa? Tak ada lain, dia je lah. Habis kalau kita tak kenal, kita tak kenal dia, macam mana kakak? Nak minta apa macam mana kakak? Boleh minta, boleh tidak, tu je lah. Bila kita kenal macam mana? Sentiasa nak mohon pada dia, tak ada yang lain, dia sajalah, ya. Jadi kaunu mutakaliman tu menjurus ke arah mempercayai dan meyakini sungguh zat Allah Ta'ala itu ada sifat kaunuhu mutakaliman, keadaannya yang mempunyai sifat berkata. Lazim daripada itu ialah berkata. Maka pembahagian 5 sifat yang harus kita tahu, 5 atau setengah tepat. Okey, mana dia? Pertama, kalam ismi ataupun kalam zati. Apa kalam zati? Itulah sifat. Lagi yang kedua, kalam nafsani atau kalam fil fuad, kalau pada makhluk. Yang ada pada zat Allah Ta'ala itu, kalau pada kita, apa yang nak kita perkatakan sebelum lagi berkata-kata, iaitu kalam nafsani atau kalam fil fuad. Yang ketiga, kalam masdari. Kalam masdari ini ialah apabila, kalau kita makhluk, kita menggerak-gerakkan kita punya lidah dan bibir kita, maka apa namanya? Berkata-kata. Dia keluar daripada hati kita kalau kita makhluk. Pada Allah Ta'ala bukan hati, Allah tak ada hati. Dia nafsani, dibangsakan kepada diri dia. Dia nak berfirman. Kalau kita menggerakkan bibir mulut yang dinamakan berkata, bagi zat Allah dinamakan apa?
berfirman. Allah Ta'ala tu berfirman. Bila dia firman, dia tak gerakkan mulut dia, dia tak ada mulut, dia tak guna, dia tak berhajat kepada mulut, tapi dia berfirman. Maka yakinlah kita, selepas zat Allah itu dia berfirman, apa akan keluar? Yang keluar tu dinamakan kalam lafzi, iaitu perkataan yang keluar daripada firman Tuhan, ya. Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan inilah yang diturunkan sebagai wahyu, dikumpulkan di Baitul Izzah, tempat pengumpulan wahyu-wahyu Tuhan, sampai masa malaikat Jibril ditugaskan ambil wahyu ini sebagai kalam Tuhan ini. Apa yang telah Tuhan firmankan diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku pada perkataan itu bukannya sifat. Yang 4 peringkat tadi, kalam zati atau kalam ismi, kalam fil fuad atau kalam nafsani, kalam masdari dan kalam lafzi. Satu saja sifat. Yang dikatakan kalam ismi itu ataupun kalam zati, itu saja sifat. Sifat kalam yang artinya perkata dekat sini. Kemudian apa yang akan dikata itu kalam nafsani. Kemudian dia pun berkata-kata atau berfirman. Bila dia berfirman, keluarlah perkataan dia. Dan dengan ini yang dapat dipahami oleh Nabi, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dapat faham kerana yang ni lah, bukan yang ada dekat sini. Yang ada dekat sini Tuhan belum berfirman lagi, dia sentiasa ada dengan zat. Bila dia dah berfirman, barulah dipahami, kerana lepas dia berfirman tu, dia nak, ketika dia berfirman, keluarlah kalam lafzi. Itu yang di dalam tertera dalam Al-Quran tu. Bila dia minta, wahai Tuanku, berilah lihat zat engkau. Tuhan berfirman, lan tarani, tak boleh hai Musa, kau berada dalam alam Jabarut. Mana boleh kau tengok aku? Kau tengok matahari pun kau tak sanggup nak tengok aku. Bandingan dia lah umpamanya. Tengok matahari pun kita dah tak sanggup. Cuma tengok matahari, itu baru makhluk tu. Macam mana nak tengok zat Tuhan? Okey, kalau kau nak tengok, kau tengok gunung sebelah tu. Aku nak tunjuk pada dia. Tunjuk tak lengah, boom, meletup, runtuh habis. Kalau Nabi Musa tengok, macam mana gagak? Berapa kali hancur? Kalau kita kuat penumbuk manusia biasa, termasuk Nabi Musa, kekuatan dia 40 orang lelaki, dia tumbuk mati. Itu pengikut Fir'aun ketika itu, tak? Kuat tak? Kuat, tapi bandingkan dengan batu, tumbuk batu, dah hancur tangan. Itulah bandingan dia. Bandingkan kuat macam mana pun, kita bertemu dengan batu, kalau batu tu pula sendiri tak sanggup nak tengok zat Allah Ta'ala, meletup. Kalau Musa macam mana? Itu Tuhan kata, dan tarani, hai Musa, sekali-kali engkau tak dapat lihat aku, sebab berlainan alam. Tunggu, dah wafat besok, ya, dah dimasuk ke dalam syurga, engkau akan dapat melihat aku. Sekarang ni syurga belum dibagi lagi, itu suasana mungkin dapat dah dirasai. Dah lepas, ya, padang mahsyar besok, dah lepas berlaku proses kiamat, berlaku hisab besok. Ketika itu baru dia masuk seorang-seorang dalam syurga. Mungkin pada ketika itu Tuhan zahirkan zat dia, Allah alam lah. Itu sifat yang harus dia nak bagi kita lihat ni. Itu sifat yang jawaz bagi dia, harus. Dia boleh bagi, dia boleh tak bagi. Dan yang pasti tak akan dapat melihat zat Allah siapa? Orang yang dikekalkan dalam neraka. Itu tak, memang tak ada peluang. Kita ni masih ada harapan. Masih ada harapan. Pasal apa? Pasal apa ada harapan? Sebab Allah beri kita nur iman. Bila sebut cerita beragama, percaya. Cerita pasal sifat-sifat yang wajib, percaya. Nampak? Beza dia. Kalau orang tu tak percaya, tak adalah peluang. Tak ada peluang dia. Ya, kalau saya cakap belakang boleh lah. Macam dia Tuhan tahu kita ni tak boleh lihat. Bukan, ini cuma garis panduan. Orang yang diterima iman dia, sah iman dia, akan lepas besok daripada mahsyar, akan dimasukkan ke dalam syurga.
Maka bila kita nak bertindak untuk memperbaiki, memperkuatkan, menjadikan dia diterima Allah Ta'ala, berusahalah. Di samping kita berdoa, ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat. Ya Allah, terangkanlah, tetapkanlah pendirianku dengan iman dan Islam. Mohon. Berdasarkan apa? Keyakinan kita dengan zat Allah Ta'ala tadi, dengan sekurang-kurang 20 sifat yang kita diberitahu oleh alim ulama, oleh Nabi-Nabi, itu para sahabat. Ya, kita pula Nabi dah tak ada, sahabat pun tak ada, tinggallah alim ulama. Kalau alim ulama pun kita tak percaya, tak? Itu yang timbul perkataan sifat 20 ni sifat yang paling celaka. Itu ustaz tu yang dia juga kempen, kita tinggalkanlah mazhab, tinggalkan ulama. Saya tak ikut mazhab, kita ambil terus Quran hadis. Boleh? Nak tinggalkan ulama? Boleh? Inilah kempen mereka ni. Dah 1 juta dah pengikut lebih. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita peganglah yang asal. Sifat 20 wajib diketahui oleh tiap-tiap diri. Tiap-tiap diri, ya. Itulah bersyukur kepada Allah Ta'ala dipertemukan kita hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya sampailah kita mengerti tiap-tiap satu daripada sifat 20 ni. Tak faham kita ulang sampai gerti. Dah gerti, besok kita dah boleh mengajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketika itu Allah dah berikan hidayah sepenuh pada kita, dapat kita berkhidmat pada agama, paling tidak pada keluarga kita sendiri. Tengok tu satu-satu wujud kidam bakok apa dia, ya. Ni tuan-tuan pun boleh membaca, cari kitab-kitab yang mudah sesuai dulu. Tempat yang berat, masuk kelas tanya berdasarkan kitab. Tak apa, yang penting kita jelas. Nah, tiap-tiap satu ini dah akhir ni, Qaunun Mutakalimat ni. Lepas ni dia akan ada huraian-huraian yang terperinci lagi untuk kesimpulan ke-20 sifat dan campur dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul pula. Begitu, ya. Selesai sudah Qaunun Mutakalimat. Baik, kita cari tempat stesen berhenti dia pula. Mungkin azan dulu. Okey, kita dah telajak, ya tak? Baik. Stesen berhenti dia, tengok tu. Qala musannifur rahimahullah taala, Qaunuhu ta'ala mutakalimat, artinya keadaannya zat ta'ala yang mempunyai sifat perkata, iaitu pertambatan sifat perkata dengan zat. Antara sifat dengan zat tadi, pertambatan tu dinamakan kaunuhu, keadaan. Atau adanya sifat perkata dan lekatnya sifat perkata itu padanya pada zat Allah Ta'ala. Maknanya apa? Sungguh-sungguh ada sifat ini pada zat Allah Ta'ala atas satu kaul ni. Mustahil lah lawannya, iaitu kaunuhu akam, artinya keadaannya yang tiada sifat perkata apa? Lazim pada itu ialah bisu. Apa dalil dia? Tentu sabit. Tentu begitulah. 7 perkara ini. 7 perkara ini daripada sifat-sifat kaunuhu, sifat manawiyah yang bersabit dengan sifat ma'ani tadi. Daripada kaunuhu hayyan, aliman, ya, muridan, qadiran, sami'an, basiran, mutakaliman ni. Dan istihalah lah lawannya apa? Istihalah ni maknanya sungguh tak boleh ada apa lawan-lawan sifat yang 7 ni, yakni manawiyah ni. Tak boleh ada lawan-lawan. Nak kata keadaan Tuhan yang tuli, keadaan Tuhan yang buta, keadaan Tuhan yang lemah, semua tak boleh ada sifat ni. Tuhan panggil istihalah. Itu ialah dalil wujub ada. Jadi mustahil benda ni tak ada. Dalil wujub ada sifat-sifat ma'ani, ya. Dalil wujub ada sifat ma'ani tadi sama juga dengan dalil sifat kaunuhu ataupun sifat ma'nawiyah. Dan istihalah lah lawannya, kerana telah lalu bahawa sifat-sifat ma'ni dirinya itu, sifat ma'ni tadi lain daripada zat Allah Ta'ala. Maknanya zat-zat, sifat-sifat, cuma dia tak berasing, dia bersuatu. Ya? Sifat berkuasa dengan zat. Zat tetap zat, diri, Tuhan punya diri. Sifat ialah perkara yang tak berpisah dengan zat, yang menumpang pada zat tadi. Itu yang ada pada sifat ma'ani ni, ya. Dia tak berpisah sama sekali. Berpisah aja binasa. Macam kita, zat kita dipanggil apa? Diri. Diri kita dipanggil apa? Tubuh. Sebab apa? Sebab zat kita jirim. Sifat kita roh.
Sifat Tuhan hayah. Ingat tu, kita ni roh. Roh sebab apa? Sebab dinamakan araq, bertenggap pada jirim. Maka roh kita dengan zat kita tak boleh pisah. Bila dia bersatu dipanggil hidup. Kalau berpisah dipanggil kalau roh kita berpisah daripada tubuh, artinya mati. Itulah dia. Jadi Tuhan boleh mati ke? Hidup Tuhan pun tak ada siapa yang menghidupkan. Ada Tuhan, tak ada siapa yang mengadakan. Siapa pula nak mati kan? Tentu tak ada. Sebab tu kidam dengan bapa tu berlazim-laziman. Bila Tuhan tak ada siapa buat, tentu Tuhan tak ada siapa pula yang nak membinasakan. Tak ada. Sebab tu dia kekal. Adapun kita kekal ke tak? Kali ada jawapan kekal. Kekal juga, tapi kekal kita berbeza. Kekal yang dikekalkan oleh Zat Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh lah. Pada ahli kitab yang jahat, ahli kitab Yahudi itu kan, yang jahat tu, daripada Taurat dia tukar Talmud. Yang Yahudi pegang, yang jadi jahat tu, yang jadi zalim tu, ya, yang dah saat dah genting negeri dah nak hancur pun masih lagi nak hentam Gaza dengan Palestin tu. Jahat tak? Jahat. Okey. Kenapa dia jadi begitu? Adakah sifat dia sendiri-sendiri? Tak. Dia memilih nak jadi jahat, maka Tuhan jadikan kejahatan dia. Dan ketika mati besok, yang memunca, yang sebagai punca kejahatan seperti ahli kitab. Ahli kitab Tuhan sebut dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru. Surah Al-Bayyinah macam mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina nafi finnari. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin nafi finnari jahannam khalidina fiha. Khalidina fiha. Sebelum tu apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Selepas tu tak? Khalidina fiha. Kekallah mereka itu selama-lama di dalam nar tadi. Nar jahannam tu dia kekal selama-lama. Apakah kekal tu? Kekal yang zati sendiri? Bukan. Dia kekal tu kerana dia dikekalkan Allah Ta'ala. Maknanya makhluk tadi kekal tak dalam neraka? Kekal. Mana boleh kekal neraka? Sebab Tuhan nak kekalkan dia. Boleh tak? Boleh jawabnya. Tetapi innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik manusia. Khalidina fiha abada. Kekallah mereka itu siapa? Orang beriman dan mengerjakan amal soleh tu. Fiha fil jannah. Jannatu adnin jazaohum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Atau khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Jadi orang beriman amal soleh tadi Allah kekalkan dalam syurga. Kekal tak? Kekal. Kekal dengan sendiri ke? Bukan. Kekal yang dikekalkan oleh Allah. Inilah pelajaran kita. Dia kata nak kekal dengan kaunuhu mutakalliman tadi. Dia kata nak kekal. Kekal. Tak ada kata besok nak balik-balik ke ujung tambak. Tak ada. Dia kekal dalam syurga. Dia tak ingat dah kampung dia. Mudah-mudahan ini semua ni mudah-mudahan Allah lepaskan besok. Ya. Mesti berazam. Sebelum kita mati, sebelum bertemu Allah Ta'ala, ya Allah, Kau berilah kami hidayahmu dapat memahami sekurang-kurang 20 sifat ya Allah yang apa yang difarduainkan ke atas kami. Mohon. InsyaAllah. Baik, cukup dulu ya. Tanda situ. Tanda kat situ. Nanti kita sambung lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Al-Fatihah.